kita akan melaksanakan aktiviti Distraction of Emotion Method atau dikenali DOEM. Bahan yang kita perlukan adalah kertas A4 putih, kertas kita semula warna, bekas atau bakul, gam dan juga krayon. Langkah pertama, anda ambil kertas warna dan koyakkan kertas tersebut. Anda salurkan kemarahan anda melalui koyakan kertas. Langkah kedua, ronyokkan kertas dan baling di dalam bakul atau bekas yang disediakan. Perubahan emosi yang lebih positif akan berlaku daripada aktiviti mengoyak, meronyok dan membaling. Langkah ketiga, lukiskan batang pokok menggunakan krayon dan kertas A4 putih. Langkah keempat, kita ambil gam dan sapukan gam di lukisan tadi. Ambil kertas yang telah dironyokkan dan tampal di lukisan. Melalui aktiviti DOEM ini, anda merasa lebih tenang dan rileks. Ini kerana aktiviti DOEM ini melibatkan rangsangan sensori melalui koyakan, ronyokkan dan balingan. Anda akan lebih kreatif dalam mengurus emosi negatif yang anda alami.